Minat enjin Honda, awak kena tengok ni. Ini adalah enjin Honda 150 horsepower. Untuk enjin 150 ni, dia ada VTEC. Dan kadar VTEC yang akan terbuka bila dia mencecoh RPM 4,500. 150 Honda ni juga, dia ada dua transeng. 25 inci dengan 21 inci setengah. Kebiasaannya, gege laut dia orang akan ambil 25 inci. Kenapa dia orang ambil 25 inci? Sebab dia tak nak bagi air mudah masuk ke alik belakang. Tapi yang owner ni memang dia request saya 25 inci. Jadi kalau awak nak pasang dekat boot awak pun, awak kena tengok juga saiz transeng dia tu. Ngam ke dok ngam. Jelas tak? Untuk 150 Honda VTEC ni, dia punya berat dia adalah 220 kilo. Berat mata mana berat lagi poket belinya bawah. Dia punya cc adalah 2354 cc. Dia punya full throttle dia boleh mencecoh 6000 RPM. Orang kata enjin 150 ni jimat ya ke? Mana peminat atau pengguna enjin Honda? Cuba komen betul ke? Enjin Honda ni kalau awak beli dia akan mari sekali dengan side mount. Tapi disebabkan kalau owner request nak pakai remote top mount, dia kena tambah lah. Contohnya macam yang ni adalah remote top mount. Dia mari dah sekali dengan meter speed dia, meter hour dia, kabel remote dia, water separator dia dah mari sekali. Tapi kalau awak nak tengok minyak awak dalam tong penuh ke tak penuh, awak kena tambah sensor meter. Awak nak tahu tak fungsi sensor meter tu? Sensor meter minyak ni kena ada lah, penting. Sebab kalau awak ada, awak tak perlulah jenguk-jenguk minyak awak latong. Maksudnya ke cara manual lah. Awak tengok just dekat meter ni saja. Nak tengok rupa meter dia macam mana? Okey, mari saya tunjuk. Okey, yang ni adalah meter yang kita pakai. Boleh pakai hot gini pun senang lah. Jadi tak perlu lah kehai-kehai nak tengok dekat tong minyak banyak dak lagi, naik dak lagi. Tak perlu. Dia macam kita tengok dekat meter je. Tak perlu bimbang. Kalau ada yang berkenan dengan enjin Honda ni, awak boleh mari goje dekat Cairo Fiber. Sebab kita adalah dealer yang berdaftar. Selain daripada kita jual, kita juga pasang. Jadi kalau awak ada masalah dengan enjin Honda, boleh goje dengan kita. Tengok kita buat pemasangan siap-siap. Saya nak tanya, antara Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, awak minat enjin apa? Cuba komen dekat bawah. Sebab apa?